Bab fi qazmil ghaiz. Itu bab yang datang pada menyatakan marah dalam perut. Menahan marah dalam perut. Bila nak marah, telan kemarahan tu. Jangan dikeluarkan kemarahan itu. Ketahuilah saudaraku, tahan marah dalam hati itu disuruh oleh syarak dan dia sangat terpuji. Kita boleh kontrol diri kita, itu bagus. Orang tahu kita marah, tapi kita telan kemarahan itu. Kita kata bulan lepas, isteri kita ni dia orang yang paling tahu tentang kita. Dia tengok ayak muka kita lari sikit dia tahu dah. Dia pergi habaq kat anak-anak. Ni, hampa pergi masuk bilik. Ayah marah. Kita tak tunjuk kemarahan kita dengan suara kita. Kita tak tunjuk kemarahan kita dengan kita buang geram kita. Cukup dengan nampak riak muka. Tahu dah kita marah. Maknanya kita telan kemarahan itu. Kita tak tunjuk dekat bini, dekat anak-anak, perongoi kita. Itu dipuji oleh syarak. Dia kata. Dan mendapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang boleh kontrol diri, tidak buang kemarahan, agama puji dan dijanjikan pahala bagi dia. Kata hadisnya an Muaz bin Anas radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, barang siapa yang boleh tahan marahnya padahal dia berkuasa untuk nak mengambil bela dan meluluskan marahnya itu, nescaya menyeru akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di atas segala kepala makhluk. Semua orang mendengar dan melihat akan seru itu, iaitu diberi pilih oleh Allah kepada dia mana-mana anak bidadari yang dikehendaki dia. Orang yang di atas dunia bila marah, dia boleh telan kemarahan tu. Dia tak tunjuk perungguh dia dekat siapa-siapa. Bini tahu dia marah, tapi dia tak tunjuk dekat bini dia. Anak-anak tahu dia marah, tapi dia tak tunjuk dekat anak-anak dia. Anak buah di pejabat tahu kata bos marah, tapi dia tak buang kemarahan dia kepada orang semua. Orang macam ni, Nabi kata, di hari akhirat esok, di depan semua orang ada di mahsyar tu, Allah panggil dia, bagi semua orang tengok, dan Allah suruh dia pilih mana anak bidadari dia mau ambil. Tuhan kata. Maknanya apa? Allah nak sangat supaya hamba dia yang ada di atas dunia ni tak sah marah-marah. Begitu. Kerana ia menahan marah itu, jadi padam fitnah yang akan mau jadi. Itu dia kebaikan tahan marah ni. Kebaikan dia apa dia? Kebaikan dia, bila kita boleh simpan kemarahan kita, kita boleh elak daripada benda tak elok jadi. Kita buang marah, macam-macam benda boleh jadi. Tuan, kadang-kadang saya, baru ni tuan baca berita, suami kepada Tan Sri Rafidah Aziz meninggal dunia. Bekas Menteri MITI, Ministry of International Trade Malaysia, Menteri Perdagangan Antarabangsa. Suami dia meninggal. Kita pun tak kenal suami dia. Kita duk kenal nama dia aja. Kita rakyat Malaysia duk kenal dia lah pasal dia menteri lama. Rupanya suami dia pun orang hebat. Suami dia pun satu Tan Sri dan hebat. Pernah jadi advisor, jadi penasihat Bank Negara Malaysia. Lepas tu quit daripada Bank Negara, pergi jadi chairman Maybank untuk tempoh masa yang lama. Tak apalah yang tu habuan dia atas dunia. Tapi saya tengok dalam internet, Malaysia Kini TV ke apakah yang saya tengok tu, orang interview kawan-kawan dia, jiran dia dan adik-beradik dia tentang dia ni yang meninggal ni, Tan Sri Bashir ke apakah nama. Orang interview dia, interview orang yang kenal dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun berdosa banyak. Pasal apa? Pasal kita kadang-kadang ni kita suka buruk sangka kat orang kaya, kita buruk sangka kat orang besar-besar. Tuan-tuan, bukan semua orang yang kita kata tak bagus itu tak bagus. Ada orang yang kita duk ingat pun tak bagus, bagus. Dia ni, bila orang interview kawan-kawan dia, adik-beradik dia, neighbours, jiran tetangga dia, tanya pasal dia, komen tuan-tuan, semua positif. Satu daripada abang apa? Dia satu bos yang tak pernah marah orang. Di antaranya Tan Sri Nur Yaakob yang pernah jadi Menteri Kewangan tu. Orang pergi interview dia. Dia ni, Tan Sri Nur Yaakob ni pernah jadi Bank Negara, Timbalan Governor ke apakah Bank Negara. Yang pada masa tu, dia ni bos dia. Bos kepada Tan Sri Yaakob. Tan Sri Nur kata apa? I tak ada komen banyak. Cuma dia kata, he's a very good friend of mine. Satu bos yang baik bagi saya.
Tak pernah marah, dia kata. Tan Sri Noor Yaakob. Sabar tak dengan dia macam cakap. Tak pernah marah, dia kata. Tak pernah marah. Tuan-tuan, ni tajuk kita duk baca ni. Tajuk kata apa? Kata tahan kemarahan ni. Dia ni dikenali di kalangan kawan, rakan dan anak-anak buah dia. Dia satu orang yang tak pernah marah orang. Satu orang pula bagi satu komen, dia kata apa? Dia tak suka mengata dekat orang dan dia tak suka dengar orang kata dekat orang. Tuan-tuan, ini benda-benda baik yang ada pada orang-orang tertentu. Dia tak pernah mengata kat orang dan dia tak suka dengar orang kata kat orang. Kalau dia dengar, dia bangkit pergi. Dan dia nak tunggu mulut dia nak keluar, nak kata, nak cemuh, nak condemn. Tak ada. Adik ipar dia pula seorang ke, abang ipar dia ke apa, seorang salah seorang yang mereka interview ni, mula-mula duk cerita elok, mai satu tahap, jam, breakdown, tak boleh cakap, menangis. Pasal apa? Tak. Dia kata tak akan ada lagi orang macam dia ni. Tuan-tuan, kita dengar macam ni, kita mati so ada orang nak kata lagu tu kat kita. Kita ni yang duk rasa kita okey, duk condemn orang semua ni. Kita esok tuan-tuan kalau mati, berapa orang nak kata kita bagus macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang bila kita tengok benda-benda macam ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Masing-masing orang, masing-masing rezeki Allah bagi. Rezeki apa? Rezeki akhlak baik. Akhlak baik itu adalah rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik, cuba kita tengok di sini. Nabi SAW kata, orang yang masa hidup atas dunia, dia boleh kontrol marah dia. Di hari akhirat esok, Allah akan angkat dia di depan semua makhluk di mahsyar tu. Allah introduce dia kepada semua orang. Ini orang masa hidup di atas dunia, dia tak erti nak marah orang. Hari ini, Allah kata pilihlah mana anak bidadari hang mau. Ambil. Anugerah Allah sebagai satu penghormatan kepada orang yang macam ni. Masalah, dia kata marah yang lambat padam, marah yang lambat padam yang segera, itu terpuji pada syarak. Sebagaimana datang hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri tadi, katanya sembahyang kami dengan Nabi SAW pada satu hari akan sembahyang asar. Kemudian berdiri Nabi SAW berkhutbah, tiada ada satu perkara sampai kiamat melainkan semua disebut oleh Nabi SAW. Maka ingat akan cerita Nabi itu oleh orang yang ingat dan lupa oleh orang yang lupa. Dan adalah setengah daripada yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sesungguhnya dunia itu nampaknya hijau dan manis rupanya. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala wakilkan sekalian kamu untuk memerintahnya. Allah lantik kita jadi khalifah, jadi ketua di atas dunia. Maka menilik Allah bagaimana kamu perbuat akan amanah itu. Hang jadi Perdana Menteri, hang buat apa? Hang jadi wakil rakyat, hang buat apa? Hang jadi bapa, hang buat apa? Hang jadi suami, hang buat apa? Allah tengok. Jaga-jaga, hendaklah takut sekalian kamu akan dunia ini dan takutlah oleh kamu akan perempuan. Dia kata. Dan ada lagi yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu jaga-jaga, tidak diteguh akan seseorang itu oleh kehebatan manusia bahawa berkata ia dengan sebenar apabila mengetahui ia akan dia. Jangan satu orang apabila dah Allah bagi dekat dia satu amanah, jangan sampai tak berani tegur kerana takut kepada manusia. Maka menangis Abu Sa'id Al-Khudri apabila mendengar akan sabda Nabi SAW itu. Dan berkata dia, sesungguhnya demi Allah telah kami lihat berapa banyak perkara, maka hebat kami nak mengkhabarkan dan nak mencakapkannya. Itu dia. Kami dah tengok macam-macam, dia kata. Dan kami juga termasuk dalam orang yang takut nak tegur kerana takut kehebatan orang yang ada pada masa itu. Dan ada lagi pada yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, jaga-jaga bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang helat dan khianat itu dan menyalahi janji itu, ada bendera pada hari kiamat. Terpacak bendera itu dan terdiri di pungkur. Dia tulis di sini. Itu dia. Tu kata kena ada kitab. Dia tak ada dia kata, apa ustaz dia sebut dulu tu. Kitab tulis. Dia kata dan terdiri di pawonga kat woro.
Dia nak bunyi lagu mana tu? Pangkor ke apa kah? Dan terdiri bendera itu dipungkornya dengan sekadar khianat dan menyalahi janji itu. Bendera tu nak naik tinggi mana, bergantung kepada dia atas dunia dulu, dia khianat banyak mana. Masa dia jadi pemimpin dulu, berapa banyak hutan balak dia sebab kat dia. Tinggi bendera dia. Tinggi bendera dia. Masa dia jadi pengulu dulu ni, berapa banyak lori tanah merah yang dia kecoh. Bendera dia naik rendah sikit pada balak tadi. Jadi macam tu. Orang duk hantar tanah merah habis. Hantar 10, dia tulis 20. Dia tulis 20. Bayang 20, tapi tanah habis sebenarnya 10. 10 lagi dia sapu kat dia. Dan tiada menyalahi janji yang lebih besar daripada menyalahi janji imam. Imam ni lagi besar. Kalau dia buat khianat lagi besar. Yakni pemerintah negeri seumumnya. Dipacak bendera, dipungkornya. Dia kata. Dan adalah setengah daripada barang yang kami ingat. Iaitu sabda Nabi SAW. Ingat-ingat bahawasanya anak Adam itu dijadikan bermacam-macam. Jaga-jaga, Nabi kata, bahawasanya setengah daripada manusia itu ada yang lambat marah, cepat sejuk dan sebagainya. Macam yang kita cerita tadi. Tuan-tuan tulis turun bawah, dia kata marah itu ada ubatnya supaya redup dia. Redup, cepat sejuk. Iaitu tersebut pada satu hadis yang akan datang riwayat daripada Abi Wa'il Al-Qadhi. Katanya masuk kami atas Urwah bin Muhammad As-Sa'idi. Maka bercakap dengan dia satu laki-laki, lalu marah Urwah akan dia. Maka bangun dia, lalu pergi mengambil wuduk dia. Kemudian kata dia, telah bercerita kepada aku bapakku daripada nenekku yang bernama Atiyah radhiyallahu an. Katanya sabda Nabi SAW, bahawasanya marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan daripada api, dan yang memadam akan api itu air. Maka apabila marah seseorang kamu, ambillah wuduk, dia kata. Tuan-tuan, kita boleh tuan bila main marah teringat benda tu? Tak boleh. Orang yang bila marah dia teringat. Nabi kata kalau marah ni kena pergi ambil ayat semayang. Itu dah cukup baik. Ataupun kata bila marah ni kalau duduk berdiri, duduk. Kalau boleh ingat, baik. Orang putih dia kata apa? Bila marah, bilang sampai 10. Itu cara-cara orang tak mengaji agama. Bila marah ni, marah ketak-ketak tangan ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Dia tak jadi marah dah. Islam dia kata apa? Bila duk main rasa macam lagu nak main darah tinggi, rasa macam lagu pressure duk main, pergi masuk pancong. Tapi masuk pancong jaga, jangan kunci kot dalam. Pasal apa? Ramai dah orang dia tersungkuk dalam pancong. Bila dia nak main satu macam, dia nak main marah, dia duk main seram sejuk, masuk pancong jangan kunci. Apa-apa jadi orang boleh pergi buka pintu, senang nak rescue kita. Banyak tuan, jasa pancong dengan jasa court badminton ni banyak. Banyak collapse dalam pancong dengan rebah dalam court badminton ni cukup banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu hadis dia kata riwayat Abu Daud. Merdeka.